Wah, tengok kerja ada orang Long Bemang ni. Masa musim cuti, dia orang pergi nyikap adat ah. Adat tu ialah jaring lah, jaring yang dia orang pasang untuk menghalang ikan daripada balik ke hilir. Sebab ikan-ikan ni masa air besar, mereka akan masuk ke sungai-sungai kecil untuk cari makan lah. Itu kita punya bos yang tengah tu, yang tengah ambil ingen tu. Ini semua hasil kerja dia tu. Dan proses memilih ikan, mana ikan yang kita nak saja yang kita ambil, yang belum cukup saiz kita akan lepaskan balik lah. Biasanya yang favorite tu ialah baung, ikan baung kuning. Ada bermacam-macam jenis juga ikan. Ada lais, baung, belida, ikan tapa. Dan sekarang di sebelah hulu ah. Sebelah hulu tu kita pasang bubu. The jarak ni bubu dengan jaring tadi lebih kurang 20 meter. So kita tangkap dalam area 20 meter. Yang kecil-kecil kita lepaskan jugalah. Ini kebanyakan ni dari bandar ni. Orang balik cuti, ada yang student, ada yang ibu bapa dia orang lah. Macam saya dengan Tekong tadi tu memang duduk dekat kampung lah. Musim-musim cuti ni bawa lah dia orang datang main. Main tangkap ikan. Buat kerja ni penat tau. Macam pergi gym juga ni. Kalau pergi gym dapat protein dari ikan. Jadi sekarang kita nak cek bubu kita, tengok macam manakah hasilnya. Dari pemerhatian awal nampak berat macam-macam jenis ikan. Tapi hang heran kali ni macam sangat banyak ikan belida yang kecil. Tak apalah, nanti kita lepaskan jugalah. Dalam anggaran awal ni 1 guni ni dalam ni. Kita bawa ke atas darat dia punya tangan. Ya, memang lumayan bagi saya lah. Tapi bagi Tekong kita tu tak. Saya kan first time juga. Walaupun duduk kampung, tapi saya tak pernah ikut orang buat kerja ni. Aktiviti madat ni. Wah, nampak semua muka saya senyum ini kalau ada masalah dekat tempat kerja, bagus kalau orang datang bawa benda-benda ni. Wah, siap guni si kawan bawa. Ya, proses memilih ni lah yang lama. Sebab kita tak main sapu. Dan satu yang saya perasan, tak ada seorang pun bawa glove. Tapi ikan ni ada yang berduri. Dengan sisi dia, insang dia, biasanya tajam lah kalau ikan belida tu. Jadi kena hati-hati loh. Tapi salutlah dengan tim Long Bemang ni. Semua hebat-hebat, semua power. Memang boleh buat tim hardcore ni. Sebenarnya tadi kita cari ramai orang untuk datang sama-sama lah enjoy buat kerja ni. Tapi dekat kampung tak ramai orang. So kita turun tak ramai lah, lebih kurang 7 orang saja. Dia semakin ramai semakin enjoy buat aktiviti macam ni lah. Ini nanti mau stok seminggu, tak payah beli lauk sudah, makan ikan saja. Ini baru bubu yang pertama. Ada lagi 1 bubu yang kita pasang sebelah hulu. Dari mula-mula tempat kita negah tadi. Ya, mudah-mudahan yang tu pun nanti macam ni hasil dia.
ataupun lebih lah. Ya, ikan belida ni kalau buat fishball sedapnya. Dia punya isi manis lah. Bukan manis gula tau. Tapi yang biasa yang kecil-kecil lah, yang besar-besar tapak tangan tu kita lepaskan saja lah. Ya, yang tu tadi ikan kaloi. Hitam kan? Macam berminat juga untuk datang lain kali lah. Sebab ikut cakap tekong ni ada musim dia lebih banyak ikan. Maksud dia ikan tapah lah. Macam yang kali ni ikan belida, tapi kecil-kecil. So lepaskan sajalah. Dan hasil kita kali ini pun hampir penuh juga guni tu. Jadi jumpa di part 3.